Alright, Esther, thank you very much for joining me this morning for the happy hour conversation. Saya panggil this conversation ni happy hour. Sebab apa? Sebab kita nak cerita Okay. pasal the foundations of being happy. So I thought I just name it happy hour for now. So Esther dah dengan Mafa Group about what, six months? More than 6 months? 7 months. 7 months. 7 months lah. Okay. And Esther pun di bahagian culture lah kan, culture development. Events and also partly the training. So this morning I wanted to have a chat with you about some of the mental model lah yang Esther dah belajar. What is your kita cakap aha moments yang you dapat tangkap daripada our mental models ni, and how are you connecting the dots lah with work, with life at home and outside home kan. Jadi I wanted to listen to you and share some experience lah. Boleh? Okay. Boleh Boleh, So silakan Esther. Okay, hi. Ceritalah Hi pengalaman semua, sikit masa mula-mula dengar pasal mental models and all that tu kan. Or maybe also the background story lah, because sebelum ni pun you pernah belajar kan. Okay, boleh. Okay, silakan. So, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I nak preface with I pun manusia yang sedang belajar, sedang berproses dan belum perfect. Okay. Alright. So ceritanya, the background story, I cerita macam mana I terbuka hati menerima pinangan Mafa. Okay. Boleh? Okay. Boleh. Alright, so satu hari I telah approach. I approach mula-mula. Okay, ceritanya dia bermula pada bulan 12 tahun lepas. Something happened to me. Something happened in my life yang membuatkan I terciduk lah orang cakap. Kan? Okay, Kan kita kan nak berubah kan? Yeah. Nak berubah sama ada dengan willingness ataupun ada ni lah. Krisis. Ada krisis. So I terciduk lah di bulan 12 tu. Tapi bila bila benda tu berlaku, apa yang jadi, instead of I runtuh, I memilih untuk go back to basic. So waktu tu bila dah tak ada apa dalam dunia ni, Alhamdulillah kita ada Tuhan. So I go back lah. Kita manusia lalai, banyak lupa, selalu lupa. So what happened was, waktu tu I ingat balik dekat mana yang I dah silap ni. Macam biasalah kita buat solat taubat dan benda semua tu. Dan I ingat balik, sebenarnya kita ada satu tools, I ada satu tools yang very powerful, which is breathing. So waktu tu I breathe and breathe it out, benda-benda yang all the energy blocks, apa benda semua tu. And bila kita berada dalam state yang calm macam tu, I sedar bahawa kita banyak perasan benda-benda yang sepatutnya kita perasan lah. Kita punya kalau kita dah belajar rock kan, tapi which is sebelum tu kita tak sedar, tak perasan pun. Dia macam so selama hari ni rock stands for resources, opportunity, knowledge, circumstances and knowledge. So apa yang berlaku, saya dah berkawan dengan Dr. Arif Fahmi, our chairman, few years back lah. Dan dekat Facebook tu ada je dia punya story apa benda semua, tapi saya tak pernah tengok. Saya tak pernah tengok. Saya tak pernah rasa nak klik pun. Tapi bila keadaan yang itu berlaku, saya tak tahu kenapa saya klik dan komen
dekat dia punya story. And waktu tu lah bermulanya saya cakap saya nak cari kerja, saya saya approach dia. And then benda tu senyap selama few weeks. Sampai satu hari ni Dr. Arif message saya, dia kata boleh jumpa tak? So saya cakap lah boleh je. Saya cakap dengan dia kita jumpa weekend lah. Lepas tu sebab waktu tu saya kerja lagi. So masa tu I cakap nak jumpa weekend. Dia kata oh tak boleh awal sikit ke? Waktu tu hari apa? Hari Selasa kot. Lepas tu I cakap boleh je, datanglah sini. Dia cakap sebab I tahu dia jauh. I duduk dekat Sentul. So dia dekat Bangi. So waktu tu I cakap datanglah sini. Lepas tu dia kata oh ya ke, boleh ke? I cakap boleh. Lepas tu dia kata, I cakap lah nak jumpa bila? Lepas tu dia kata kalau ikut hati sekarang juga I nak start kereta pergi jumpa you. Lepas tu dia cakap by all means silakan. I okay je, datanglah. Lepas tu malam tu kita pun berjumpa lah dengan Cik Haritz, Dr. Arif dan juga saya. Adalah my husband pun ada waktu tu. So dia duduk cerita pasal what Mafa is doing semualah. So I macam oh okay, I understand the whole strategi yang dia tengah buat, benda yang dia nak buat ni lah, yang dia nak build ni semua. So I cakap oh benda ni menarik. And waktu tu actually I dah dapat offer dekat satu company lain petang tu pukul 2 petang I dapat satu offer. So malam tu dia datang. Lepas tu I cakap dengan dia sebenarnya I dah dapat offer petang tadi. Lepas tu Cik Haris cakap macam okay jangan sign, nanti dulu. So waktu tu I macam okay. I tak bagi apa-apa jawapan lagi. Alright. So waktu tu dia pun cerita and then ada satu benda yang buatkan I can say yes immediately lah. Kalau tak immediately pun waktu tu mungkin I dah 70% say yes. Which is dia petik nama Pak Izzy. Okay, so bila dia petik nama Pak Izzy, mula-mula dia cakap macam kenal Pak Izzy. Macam siapa tu Lepas tu dia tunjuk gambar. Lepas tu macam of course lah I kenal. Lepas tu and then waktu tu dia cakap lah yang Pak Izzy is our mentor. And kita tengah belajar dan dengan Pak Izzy, dan Pak Izzy nak curahkan segala ilmu dia dekat Mafa. So I macam oh my god, this is diamonds. Macam benda yang I takkan dapat kat tempat lain. Okay, so ceritanya I tahu Pak Izzy, I kenal Pak Izzy sebab pada tahun 2020 I pernah jadi agent di Prudential. So waktu tu kita adalah ABC, Awareness Before Change, apa benda semua tu. So waktu tu jugalah I berkenalan. Pernah dapat peluang join camp ABC lah? Tak pernah. Oh tak pernah. ABC hanya untuk second year agent. Okay. Alright. Dan unfortunately 2021 lah kan yang diorang stop tu. I tak ingat. Okay. Dan I masuk 2020. So I kena next year tu lah baru I dapat join sepatutnya. Tapi I tak join lah. I jadi agent pun bulan je. Okay. So waktu I jadi agent tu I dah dengar lah pasal Pak Izzy, diorang cerita pasal ABC apa benda semua. I cakap okay, this is so fun lah, menarik. Jadi itulah yang membuatkan I say yes. Then bila dah start, so I bekerja dengan Mafa, dan benda yang paling I excited sekali adalah nak belajar lah. Sebab tu kalau orang tanya kenapa, I cakap I nak belajar. Okay, so okay, so bila I dah belajar mental model, apa soalannya tadi? Pengalaman you lah bila you dapat belajar pengalaman mental models, okay. and also be able to connect the dots lah. Yes, okay. So bila dah belajar, okay, masa 2021 I dah bermula my journey with this life coach lah. So I belajar breathing lah, whatever tu semua. And waktu tu apa yang berlaku adalah I belajar merasa. Tapi bila kita belajar merasa ni, kita dah 30 tahun tak ada rasa. Kan? Dia dah numb. Tak tahu nak rasa apa ni. Macam tu. So waktu tu I macam mula-mula belajar macam apa benda nak rasa ni, tak tahu nak rasa apa.
Tapi eventually the coach cakap jangan think, jangan fikir, rasa. So waktu tu memang I be able to menangis, I boleh happy, I boleh rasa benda-benda yang macam dah lama I tak rasa, tapi I tak faham lah. So bila dah masuk MAFA apa semua, kita belajar mental model. So I cakap, oh this is the cheat code. Sebabnya benda yang kita nak rasa tu, it starts here. Kan? It starts with the thought. So bila kita faham, then only kita boleh rasa. So barulah the dots are connecting very with so much clarity. So waktu tu I macam, oh okay, I start faham. Tapi mula-mula I memang tengok the mental model tu one by one lah, macam satu-satu. I tak dapat lagi macam okay untuk dapatkan semua sekali. Tapi bila along the way, sebenarnya semua benda tu connected. Dan setiap apa yang kita sedar, dia ada mental model yang lain juga yang berlaku at the same time. Ada tak one specific moment where it happen, macam it click lah? So kadang-kadang walaupun Esther ada pengalaman dulu dengan Pak Izzy, macam tahu-tahu sikit dia orang cakap pasal okay kena rasa, tapi tak boleh connect the dots sangat kan. So when you saw the mental model, bila join MAFA, bila ada peluang untuk belajar dengan Pak Izzy and tengok some of the mental models tu, was there a specific moment that there was an aha moment for you kan, that you were able to connect the dots? Banyak. Okay. Maybe share satu dua. Yes, okay. So I boleh share satu yang benda ni I share dengan our colleague jugalah dekat MAFA. So cerita dia few months, bulan 5, bulan 6 macam tu kot. Apa yang jadi, okay, for context lah, I ni dekat rumah tak biasa buat kerja rumah. Tak biasa. Sebab kita passenger princess macam tu. So I ada I tak ada bibi. I just ada my husband. So my husband memang dia pamper me. I tak payah buat banyak benda lah. Jadi pada bulan 5, hujung bulan 5 tu, my father-in-law sakit. So dia masuk hospital. Jadi my husband selalulah pergi hospital. So dia meninggalkan I di rumah dengan anak. So satu malam tu, I macam okay lah, kita nak makan. So kita masak. Dan biasanya kalau I masak, I tinggal je semua benda. I tak CAYG lah. CAYG, okay. Another mental model. So, kalau, clean as you go. Kan? CAYG stands for clean as you go. Yes. So kalau orang yang clean as you go tu, dia pakai satu benda dia basuh, pakai satu benda dia basuh kan. Tapi I tak. Sebabnya I dah terbiasa dan someone pick up after me lah. So apa yang berlaku lepas saya dah makan tu, I macam ya Allah, banyak je benda nak kena kemas. So I macam ni apa ni kan? Benda tak biasa. So macam seperti yang kita tahu, benda yang tak biasa, brain kita akan alert sebagai benda, this is a danger lah. So kita akan shut down kan, kita tak boleh buat. So itu juga yang berlaku dekat I malam tu. So I macam tak boleh. I terus rasa macam penat gila apa semua. So I cakap okay tak apa, I nak tidur. So I tidur. First thing in the morning, I memang dah sebelum tu dah cakap okay, first thing in the morning kau kena settle dapur. Sebab kita serabut bila rumah serabut kan. So I pun macam okay tak apa. Esok tu I bangun, I duduk depan sink tu dalam keadaan yang macam ya Allah, macam nak buat ni. Padahal kau senang je kau buka pipe tu, kau cuci, settle. Benda tak susah kan. Tapi tak tahulah kenapa. Okay, so waktu tu I sedar bahawa the feeling is resist lah. I resist to do this. And the quote melintas lah, what you resist persist. So waktu tu I cakap, oh okay, so if I resist the dishes,
that means the dishes will persist lah, sama ada dia stay dekat situ ataupun dia bertambah lah bila kita guna lagi kan. So waktu tu apa yang jadi, I macam okay tak apa Esther, kau buat je. Lepas tu I buat sambil cuci tu, I'm having conversation with myself lah kat dalam kepala otak kan. So I macam, oh kalau what you resist persist, kenapa kita tak reverse engineer je kita punya goal? And why don't we resist the goal so that the goal will persist? So tapi bila I fikir lagi dalam, so apa yang berlaku dia sebenarnya it goes back to what we feel. Kan? So sebenarnya resistance tu adalah feeling yang mana, okay, macam I tak nak basuh pinggan tu, feeling nak rumah bersih itu bagus. Kan? I nak rumah bersih. Kalau rumah bersih, I happy, I selesa. So that is the feeling yang bagus. But di sebalik feeling itu apa? Malas nak kemas, tak CAYG, kan? Rasa macam ada orang pick up after me. So this is the feeling yang kita resist dan persist tu. Bukannya yang we feel good tu. Okay. Okay, so waktu tu I macam ada aha moment lah. So sebenarnya bila when it comes to goal, kan, kita nak achieve something. Contohlah nak kaya. Okay. So bila kita fikir tentang bila aku kaya, memang best kan. Macam benda aku boleh beli, benda aku boleh bagi kan. Boleh hantar parents pergi haji package paling mahal. And so the feeling is good. Tapi apa di sebalik itu? Di sebalik itu adalah aku takut miskin. Dan nak bekerja menjadi kaya ni, kita tak nak melalui benda-benda yang susah tu. Yang kerja-kerja. Tu semua tak nak. So waktu tu I connect with the mental model 4A. So sebenarnya kita nak berubah ke arah sesuatu yang kita belum jadi tu, kita kena ada 4A lah. Awareness, acceptance, altering and achieving. So sekarang ni kita aware yang kita nak kaya. Aku aware aku nak rumah bersih. Sekarang ni we go to acceptance. So kau accept tak prosesnya adalah kau kena kemas. Kau accept tak yang proses ni kau kena kerja. So waktu tu dan kau accept tak bahawa ada benda-benda yang kita kena kita kena prioritize dan ada benda yang kita kena tolak tepi sekejap. In order for us to achieve our goal. Then if we have the acceptance dengan radical acceptance kan Pak Izzy cakap. Then only kita akan take action, which is altering tu tadi. Dan achieving tu adalah the results lah. So waktu tu I macam so daripada aku resist basuh pinggan tadi, I dapat connect with 4A. Tu satu. Lepas tu dalam pada I fikir kalau kita nak kaya, kita nak berjaya, kita kena bekerja keras. Tapi dalam bekerja keras tu kita kena ingat bahawa kita ada 8 aspects of life. Yang mana kita kena balance. Kalau Gen Z cakap apa, work-life balance lah, tapi bagi I dia tak ada lah work-life balance ni kan. Macam kita cakap tadi, kita ada benda yang kita kena prioritize dan ada benda yang kita kena bersetuju untuk ni lah apa kita panggil, macam berhenti kejap. Macam contoh kalau kita nak dalam journey kita membina Mafa ni semua kan, kita ada benda yang kita kena korbankan. So jadi tapi dalam masa yang sama kita tahu bahawa kita ada 8 aspects of life, which is kita ada siap potential, spiritual, intellectual, emotional and physical, dan juga family, career, financial and community. So ke 8 aspects ni
dia kena balance, tapi balance tu bukan semestinya sama rata. But, ataupun I boleh cakap kita kena adil lah. So adil ni apa? Saya tanya you lah, adil ni maksud dia apa? Adil adalah meletakkan sesuatu di tempatnya lah. Yes, okay. Kan? So meletakkan sesuatu di tempatnya lah, tempat yang betul. Sebab kalau kita cakap adil itu sama rata, betul, ataupun adil itu tak adalah balance, kan? Fair does not mean fair does not mean equal kan? Untuk kita berlaku betul. Adil, untuk kita berlaku adil, fair kan, does not mean it's equal lah kan. A lot of people betul. Talk about work life balance and all that kan. And dekat Mafa kita introduce this concept yang juga Pak Izzy ajar kita, the 8 aspects of a balanced life. It's how we balance things. Different individual mungkin ada different slightly different priority kan, but we know these are all the important aspects lah. Kalau kita buat satu saja tanpa yang lain pun tak balance juga hidup kita. Betul. Dan kita akan rasa ada kekurangan. Yalah, kalau kita tengok macam-macam senario lah yang kita boleh tengok kan. It's how we integrate things lah kan. I think it's more about the balance is how we integrate. Balance life integration lah kan. Work life integration. And I don't like to say work life integration because there's also other aspects of it kan. It's not just work kan. Yeah. So how we integrate these 8 aspects of our things that we want in our life kan, to make us a whole person lah kan. Yes, betul. So 8 aspects of life. So waktu tu I connect pula dengan 8 aspects of life, which is kalau kita nak tengok family je, dan ini kenapa I boleh faham cepat dengan the integration tu, the 8 aspects of life kita kena adil. I ingat konsep adil tu I belajar masa sekolah rendah dekat sekolah agama. Ustaz I cakap adil bukan bermaksud sama. So waktu tu kita kecil, kita rasa macam adil kena sama lah kan. Macam kakak aku dapat buku, aku kena dapat buku juga kan. Kakak aku dapat baju, aku dapat baju juga gitu dulu, macam twinning kan, macam baju nak sama apa semua kan. Tapi Ustaz cakap okay, kalau adil itu bermaksud sama rata, kalau adik-beradik you, okay, contohlah ada 2 orang adik-beradik, lelaki dengan perempuan. So kalau sama rata, takkanlah masa hari raya mak you nak belikan adik yang lelaki tu baju kurung. Okay. Kalau kita sama rata logik, kan. Logik. So waktu tu I macam okay. So masa tu lah yang I faham, dan memang benda tu terus meresap masuk. Adil tidak bermaksud sama lah. So adil itu adalah meletakkan sesuatu pada haknya, pada tempatnya. So sama juga dengan 8 aspects of life ni. So dalam pada kita mengejar kekayaan ke apa benda lah yang kita nak dalam hidup ni, kita kena sedar bahawa ada 8 aspects yang kita kena balance. Betul ada benda yang perlu dikorbankan, tapi kena the priority kena kita kena tahulah. Kalau macam contohlah, kalau kita sibuk nak mengejar dalam kita membina Mafa apa semua ni, duk kerja, kita kena ingat kita ada family juga kat rumah. Kita kena ingat kita ada mak ayah yang dah semakin tua. Dan kita kena ingat anak yang sedang membesar. So macam mana kita balance ataupun macam mana kita berlaku adil lah terhadap semua ke-8 perkara ni. So macam mana kita nak integrate lah. Yes, ini semua berlaku waktu basuh pinggan. So lama juga lah kira basuh pinggan tu. Lama lah dengan periuk apa benda semua. Untuk boleh nak kemas dapur lah. Untuk boleh fikirkan sampai macam tu kan. Dan juga mungkin sebab yalah, selalu tak buat kan, tiba-tiba buat tu macam dalam keadaan betul. Tapi dalam keadaan yang macam slowly but surely. Yeah. So that is what we mean by being aware lah kan, self awareness. So kalau boleh juga, kalau you dalam keadaan you tak perasan, you tengah basuh-basuh pinggan tu you grumble, you geram kan, you marah kan, lepas tu you makin
makin tak puas hati and all that kan. Lain kali you tak nak buat lagi apa semua, boleh juga. Tapi itu perasaan-perasaan yang timbul dalam keadaan kita tak berapa aware lah. Tak aware lah. Yeah, so kalau kita makin aware, so it can actually be a good process lah kan, basuh pinggan. I wash the plates kan, and I tell people that's my therapy lah. Because masa basuh pinggan tu secara tak langsung I can think, you know, I don't need to rush kan. Dan orang selalu bila tengok kita basuh pinggan, orang tak kacau kan. Betul. Orang tak kacau, orang tak cakap macam okay, Abah stop lah, tak apa dia yang nak tolong basuh pinggan kan. My kids will not say that. Dia tumpangkan je pinggan kan. Betul. Sekali juga. Sekali kan. So sama juga kalau kita ada majlis ke apa semua kan. Guest datang pun macam tu juga. Kita cakap tak apa tinggalkan je kan. Dia pun tak cakap tak apa I insist I nak basuh sendiri. Tak berlaku kan. Jadi selalunya dalam proses kita basuh pinggan tu dia ada ruang atau masa yang tenang lah untuk kita reflect, untuk kita become more aware kan. So I also take that time lah to know. So it's interesting to hear your story bila you basuh pinggan tu and you dapat connect the dots kan. So maybe one more question lah before kita tak nak kita namakan happy hour tapi taklah maksud kita kena borak sampai 1 jam kan. So kita nak cuba buat segmen ni pendek-pendek supaya our audience, kita punya team members bila dia dengar tu dia tak adalah ambil masa yang terlalu panjang. Maybe I wanna end this conversation with one question lah. Ramai orang bila dia mula dikongsikan, kalau kita mula berkongsi tentang the mental model, the theory, principles and concepts atau TPC tu, dia macam tertanya kan, macam apa benda mental model ni semua kan, kenapa nak kena belajar this mental model kan, macam tak penting kan this mental model ni, it's got nothing to do with my work, it's got nothing to do with my life kan. Jadi mungkin from somebody yang tak terlalu baru get to know the mental models, tapi dia macam reacquainted lah kan, macam dulu halfway, tapi sekarang ni dapat macam continue that journey kan. Could you share maybe from your own perspective lah, your own experience kan, apa pentingnya mental models ni, and how can one benefit from learning the mental models and applying it in their life lah, either at work ke or at home. Okay. I sangat bersyukur bila dapat belajar mental model, sebabnya I rasa my thoughts lebih organised bila ada mental model. Okay, contoh kita baru sedar something, macam aku kena berubah. Kita ambil nak tidur awal. Benda simple kan, yang semua orang macam rasa macam susah betul nak buat ni. Okay, so kalau kita sedar bahawa kita nak tidur awal, mula-mula kita aware dulu, aku kena tidur awal sebabnya setiap kali bangun pagi rasa macam penat, rasa tak cukup tidur, rasa tak cukup rehat, so aku kena tidur awal. So that is the awareness. Jadi without mental model, apa yang kita akan buat adalah setiap hari kita akan paksa diri untuk tidur awal. Katalah habis-habis isyak tidur pukul 10. Saya tanyalah, boleh ke tidur pukul 10? Susah. Sebab dah terbiasa kan? Tak tidur pukul 10. Yes. So sebab I tidur pukul 10. Okay, so I tidur pukul 10. Ni lah, especially hari weekdays lah. So I tidur pukul 10 sebab I kena bangun pukul 5. Tapi sebelum I tahu ataupun sebelum I belajar mental model, benda ni memang dah berlaku dah pun kan, macam I kena tidur awal supaya I boleh bangun cepat. Tapi I buat semua benda tu dalam keadaan yang macam okay, tidurlah. Macam tu. Dan ada hari yang macam kita rasa macam tak nak, aku nak scroll. Kita scroll. Kita scroll sampai phone jatuh atas muka. Jadi
So bila I belajar mental model, ni beza lah bila kita ada mental model dengan tak ada mental model. So bila I dah belajar mental model, I dah belajar yang untuk kita change, kita ada 4A tadi tu. So kita dah aware. So accept. Masa dekat accept ni selalunya acceptance ni lah yang kita selalu fail sebab kita tak accept the process. Kita tak accept bahawa nak tidur pukul 10, kau kena makan sebelum pukul 7. Nak tidur pukul 10, kau kena berhenti scroll pukul 8. Nak tidur pukul 10, kau kena chill, rumah dah kena tenang, dah kena siap semua benda, dah kena kemas ke, nak basuh pinggan, nak buang sampah apa semua sebelum pukul 9. So itu adalah proses-proses yang kita tak sedar kita kena buat untuk kita tidur pukul 10. So macam mana kita nak tidur pukul 10? Macam mana kita nak alter tu tadi? Jadi with mental models, automatically I tahu, okay, so nak tidur pukul 10, these are the process yang I kena buat. So I kena buat lah benda-benda ni. Dan bila kita accept that is the process, then only kita buat. So bila I dah alter, memang mula-mula tu tak selesa lah. Tapi lama-lama kita selesa lah dengan the small thing yang kita kena buat tu. Then only I boleh tidur pukul 10. Dengan tenang, tanpa phone jatuh atas muka. Betul. Dan kita happy. Tidur, dan kita happy lah kan. Kita happy benda tu kan, sebab it's something that we want to achieve. Kan? Then we get the results. Bukan paksa-paksa. Bukan just kita tahu nak bangun awal kena tidur awal. Kan? So kalau kita boleh, so a lot of times kita tahu benda tu. A lot of people know to wake up early, you got to sleep early. Kan? You tak boleh scroll kan, sejam setengah 2 jam, you tak boleh minum kopi kan, you tak boleh ada caffeine dalam badan kan, through whatever instruments you take lah. Pukul 8 pergi beli kopi lagi. Pergi beli kopi. Lepas dinner ajak kawan kopi kan. So obviously you cannot wake up lah. You cannot wake up, or if you force yourself to wake up at 6 o'clock untuk subuh, you akan rasa groggy. You akan ada lah all the other side effects and all that. We know the fact. And we know those facts, tapi kita tak accept. Kan, kita tak ada radical acceptance. Jadi we go on a loop lah. Satunya is we are not aware. We know does not mean we are really aware and accept and have that radical acceptance kan. So having that mental model tu gives you that clarity lah in terms of what to do kan. So itu something yang kita boleh nampak the application of it in our life lah, in our own personal life kan. So I pernah lah ditanya, alah mental model ni semua yang you all buat ni apa semua kan dalam culture ni, kalau company besar boleh lah nak belajar. Then I pun mula macam nak agree kan, macam mula-mula yalah kalau company besar penting lah culture work ni. Then later on I thought again lah of that question and I realised company besar starts with one single person kan, the leader or the founder. So kalau the leader, the founder pun tak aware, then dia tak boleh lah nak kembangkan. Ataupun kalau dia sendiri, kalau dalam konteks us as individuals, kalau kita tak belajar, kita pun tak tahulah. I used to think self-awareness ni is automatic. Kan, semua orang self-aware kot, tapi takkan you tak tahu. Then over time I realise more and more that self-awareness ni kena belajar baru we become aware. Kan, and one of the ways is to belajar ni taklah makna kena pergi kelas belajar. And I like to also relate to the conference recently kan, we went learning ni ada formal, ada informal. Formal tu maksudnya kita pergi kelas, ada cikgu kan. Informal tu maksudnya kita boleh belajar daripada kawan kita, belajar daripada social media, belajar daripada observation, informal kan. Tapi bila kita have this conversation contohnya, then we become aware kan. So this is one way of learning lah, tapi you need to talk about it, because if you don't talk about it, it does not surface and you are not learning, you do not become aware kan. You go on automatic mode lah kan. Betul. Dan ada satu benda yang I baru dengar. Macam kita belajar, okay, sebenarnya kita belajar mental model tu, apa yang I nampak, kita belajar
satu cycle yang lengkap lah sebenarnya. Macam Pak Izzy punya nama course dia kan ABC kan, awareness before change. Correct. So kita kena aware dulu sebelum kita change lah. Okay. So ramai orang dia aware tapi dia tak change. Sebab apa? Sebab dia tak ada mental model lah. Dia tak tahu macam mana nak change ni. Aware tu dah aware dah. Dah aware dah dalam kepala ni. Aku kena buat ni, aku kena buat tu, apa semua. Tapi bila tak ada mental model, kita tak ada steps. Tak ada steps, yes. Kita tak tahu lepas dah aware ni nak buat apa. Tak tahulah. So, ya Allah, kalau you tengok I punya buku, I ada banyak gila buku pasal habit, the power of habit, atomic habit, mindset. Tapi selama hari ni, dia dekat sini lah. Tahu pun rasa macam tahu. Betul kan? Sebab betul kalau dia I ada macam pernah ada satu analogy lah. Macam kita cakap membaca tu bagus kan, tapi membaca tu hanya bagus kalau kita aplikasikan kan. So kalau kita baca tapi kita tak buat, seolah-olah macam kita buta juga. Macam kita kan tak baca dalam betul. Kita pun dalam Islam kita belajar juga kan, ilmu tanpa amal itu sia-sia. Kan. So kalau kita beli buku, kita baca tapi kita tak aplikasikan, so dia seolah-olah macam kita tak beli buku pun lah, kita tak baca pun lah kan. So that's not. So maybe in our next conversation, saya nak minta Esther maybe share some of the practical aspects yang Esther dah belajar lah, so that maybe kita boleh mula share with our team, also with our audience, apa step-step yang ada kan, apa some of the steps yang kita dah belajar daripada Pak Izzy, so that we can also share with more people, so that they can also apply lah kan. Kalau dia dah pernah dengar pasal this theory, principles and concepts and mental model, mungkin kita boleh share juga some of the basic mental model supaya dia ada those steps and dia boleh aplikasikan dalam in their life lah. So thank you very much Esther for having this conversation in the happy hour. I'll speak to you soon. Thank you juga. And to our audience, if you want to get to know us more, you can check out some of the link in the description, and you can connect with us on social media. And we love to also hear from you. Kalau nak komen dekat bawah, nak tanya soalan all that pun boleh, and we'll meet all of you in the next video, insyaAllah. Assalamualaikum.